kita dah mula simpan emas dalam akaun Get Public Gold, bolehkah kita dapat duit cash semula? Selalunya ini antara persoalan yang ramai orang tertanya bila nak mula simpan emas. Nak tahu jawapan dia, pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Bila kita dah mula simpan emas dalam akaun Get Public Gold, dah ada 1 gram, dah ada 10 gram, dah ada 100 gram emas. Contoh, dah tiba waktu kecemasan ataupun kita nak pakai duit, kita nak jual emas dalam akaun Get Public Gold tu, boleh ke? Semestinya boleh tuan-puan. Akaun Get Public Gold ni sangat fleksibel. Kita boleh tambah simpanan emas pada bila-bila waktu ikut bajet kita, dan bila waktu kecemasan juga kita boleh jual emas tersebut ikut berapa banyak yang kita nak jual. Contoh hari ni tuan-puan ada 10 gram emas, nak terus jual semua 10 gram emas tersebut pun boleh dalam akaun Get Public Gold. Kalau tuan-puan ada emas fizikal macam ni pun boleh sahaja, tak ada masalah. Pergi sahaja dekat branch Public Gold yang berdekatan dengan tuan-puan untuk jual emas tersebut. Malah sekiranya tuan-puan bercuti ke luar negara sekalipun, ada kecemasan nak pakai duit, boleh juga tuan-puan jual emas Public Gold ni dekat kedai emas untuk dapatkan duit cash. Tuan-puan, bila kita ada emas, bermakna kita ada duit yang dapat bantu kita pada waktu kecemasan. Dan simpan emas ni bukan sahaja jual untuk waktu kecemasan. Kalau tuan-puan dah capai matlamat tuan-puan ke, contoh simpan untuk pergi umrah, untuk menunaikan haji dan sebagainya, dah capai matlamat, boleh jual emas tersebut untuk kita capai matlamat kita. Ataupun bila tuan-puan simpan emas ni cukup 1 kilogram emas, boleh tukarkan aset simpanan emas kita ni kepada aset yang lebih bernilai, iaitu sebuah rumah sebagai contohnya. Tuan-tuan yang belum lagi mula simpan emas, jangan bertangguh lagi, terus mula simpan emas hari ini. Cara dia, klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma. Atau tuan-puan boleh kontak saya juga dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lebih mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.